UMNO boleh survive ataupun tak dekat Piala 2016 kali ni. So ini assessment penuh aku terhadap UMNO. Mari kita buat benda paling penting dululah. So kita kena tengok nombor. Jumlah kursi Parlimen Malaysia ada 222 kursi. Daripada jumlah itu, UMNO cuma ada 26 kursi. So kalau kau kira, itu lebih kurang 11.7% sahaja. Barisan Nasional keseluruhannya pula ada 30 kursi. So lebih kurang 13.5%. Secara logiknya mudah. Ini maksudnya apa? UMNO dan BN bukan parti dominan dalam parlimen. Kalau ikut nombor kerusi semata-mata, UMNO sepatutnya suara kecil, peranan kecil, pengaruh pun terhad. Sepatutnya lah, kan? Tapi sekarang ni aku nak kau pandang satu benda lain. Kabinet Kerajaan Perpaduan. Jumlah keseluruhan jawatan kabinet hari ini ada 28 orang menteri, 27 orang timbalan menteri dan jumlah besar dia adalah 55 jawatan kabinet. Sekarang kita tengok UMNO. UMNO pegang 8 orang menteri. Apa yang UMNO pegang? UMNO ada 8 orang menteri dan 6 orang timbalan menteri. Dan jumlah keseluruhannya adalah 14 jawatan kabinet. So kiraan dia senang. 14 bahagi dengan 55, jawapan dia lebih kurang 25.5%. Maknanya apa? Dengan hanya 11.7% kursi parlimen, UMNO pegang lebih 25% kuasa dalam kabinet. So ini bukanlah benda yang kecil. So ini bukanlah juga kebetulan. Ini adalah kepercayaan terhadap kebolehan bekerja. Kalau UMNO betul-betul tak boleh nak buat kerja, takkanlah Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sanggup untuk serahkan lebih suku kuasa kabinet negara kepada UMNO. Orang tak bagi sering kapal kepada orang yang dia tak percaya, kan? Sekarang aku nak kau faham satu perkara besar yang ramai orang selalu terlepas pandang. Dalam kerajaan, bukan semua jawatan tu sama. Dan realitinya hari ini, UMNO pegang portfolio-portfolio yang berat. Aku ulang balik lah, portfolio berat, okey? Bukan kaling-kaling. Portfolio yang UMNO pegang ni melibatkan keselamatan negara, ekonomi dan pelaburan, pendidikan generasi masa depan, undang-undang dan reformasi institusi. Ini bukan kementerian yang kau boleh belajar sambil buat. Ini kementerian yang satu keputusan salah, kesannya boleh dirasai 10 hingga ke 20 tahun daripada sekarang. Sekarang kita cakap pasal nombor supaya jelas lah. Belanjawan Persekutuan Malaysia hari ini sekitar 390 hingga ke 400 ringgit bilion setahun. Aku ulang setahun. Kalau salah urus 1% saja, kesannya boleh cecah hampir 3 ke 4 bilion ringgit Malaysia. So itu bukanlah duit yang kecil lah. Itu adalah duit untuk kita buat hospital, kita nak buat sekolah, kita nak buat jalan raya, nak bagi subsidi dan membantu rakyat. Semua ini boleh hilang hanya kerana satu keputusan pentadbiran yang lemah. Sebab itulah dalam kerajaan tak semua orang diberikan kunci kementerian-kementerian ini. So sekarang ni aku nak bagi contoh lah supaya kau nampak dengan jelas lah. Pertama, Kementerian Pertahanan. So ini soal keselamatan negara, kesiapsiagaan tentera, aset strategik dan kestabilan rantau. Ini bukanlah kementerian untuk orang baru nak belajar uruskan krisis lah. Yang kedua, luar negeri. Ini adalah wajah Malaysia di mata dunia. Diplomasi ini bukanlah sekadar nak pergi persidangan semata-mata. Ia melibatkan pelaburan asing, hubungan dagang dan posisi Malaysia dalam isu rantau ni. Kalau silap langkah tu, boleh jatuhkan keyakinan antarabangsa lah terhadap negara kita ni. Ketiga, pelaburan, perdagangan dan industri ataupun MITI. Ini adalah engine room ekonomi negara. Pelaburan masuk ataupun keluar, kilang buka atau tutup, pekerjaan wujud ataupun hilang. Dan kerajaan pilih Datuk Seri Johari Abdul Ghani untuk pegang MITI ketika ekonomi global sedang bercabar. So ini adalah satu isyarat yang jelas, kerajaan nak orang yang boleh deliver, bukan sekadar bercakap. Yang keempat, pendidikan tinggi. Universiti, TVET, bakat masa depan, penyelidikan, kebolehpasaran graduan. Ini adalah dasar jangka masa panjang. Bukannya projek 5 bulan, bukannya projek 5 hari. Kelima, peladangan dan komoditi. Sektor ekspor ni besar. Harga sawit terus naik. Pendapatan negara dan pekebun kecil ini terus terkesan. So ini adalah soal ekonomi rakyat dan bukanlah sekadar statistik semata-mata. Yang keenam, kemajuan desa dan wilayah. Ini jentera pembangunan luar bandar, infrastruktur, jurang wilayah dan kestabilan sosial. Kalau kementerian ini gagal, jurang bandar dan desa ni makin melebar. Dan satu yang selalu orang underestimate adalah undang-undang dan reformasi. Ini adalah di bawah jabatan Perdana Menteri dan di sinilah rule book negara dibentuk dan cara institusi bergerak, proses undang-undang dan reformasi sistem negara ditentukan di sini. Jadi persoalan aku mudah lah. Kalau UMNO dah tak boleh nak buat kerja dah, kenapa kementerian-kementerian ni yang paling berisiko tinggi ni dan paling teknikal, paling sensitif ni jatuh ke tangan orang-orang menteri UMNO? Jawapan dia sebenarnya sangat simple. Dalam politik, engkau boleh gaduh lah atas pentas tu, tapi bila masuk bab pentadbiran negara, orang yang boleh bekerja akan tetap dicari.
Dan kepercayaan macam ni tak bolehlah dibina dengan slogan semata-mata, tak bolehlah dibina dengan penuh emosi. Ia harus dibina dengan rekod, pengalaman bekerja dan keputusan dan result yang konsisten. Sebab bila negara silap langkah, yang bayar harga tu bukanlah ahli politik, tapi rakyat biasa macam kita. Aku nak cakap terus terang, masalah politik Malaysia hari ini bukanlah sebab UMNO wujud. Masalah sebenar dia adalah parti yang kuat jual harapan. Tapi bila krisis datang, mereka gagal untuk uruskan realiti. Dan ini termasuklah Bersatu, PKR dan DAP. So jom kita buka satu persatu. Okey, Parti Bersatu. Bersatu hari ini bukanlah isu luar yang menyerang semata-mata. Bersatu hari ini adalah isu dalam rumah yang tak pernah nak settle. Berapa ramai ketua-ketua bahagian yang nak Tan Sri Muhyiddin Yassin turun sebagai Presiden Parti. Berapa ramai ahli-ahli Bersatu dipecat dan digantung. Tengok je lah apa jadi kawan Faizal dan Wan Saiful Wanjan. Kau tengok apa jadi pada hujung tahun 2025. Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri umumkan dia nak undur sebagai pengurusi Perikatan Nasional berkuat kuasa 1 Januari 2026. Dan ada juga urut-urut beliau nak minta nyawa dengan PMX. Sebab isu-isu kes-kes mahkamah beliau yang melibatkan juga menantu beliau di luar negara yang tak balik-balik untuk hadap mahkamah lagi kan. Okay, sekarang PKR pula. PKR memanglah ada kursi yang banyak lah berbanding UMNO. Tapi masalah dia PKR hari ni bukanlah pasal kursi parlimen, pasal nombor, tidak. Masalah dia adalah perpecahan dalaman dan krisis keyakinan. Fakta yang orang tak boleh nak tipu lah kan. Pada Mei 2025 yang lepas, YB Rafizi Ramli letak jawatan menteri lepas dia tewas dalam pemilihan parti. Dan yang menang jawatan Timbalan Presiden PKR ialah Nurul Izzah Anwar, anak Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim. So apa kesan politik dia? Nepotism berlaku. So bila parti bercakap tentang merit dan reform, tapi rakyat nampak perebutan kuasa dalaman yang sampai jatuhkan Timbalan Presiden sendiri, maka orang mula tertanya-tanya lah, reform kau ni betul-betul nak reform atau sekadar bercakap je? Tu masalah dia. So sekarang ni kita cakap pasal DAP pula. Aku cakap straight to the point je lah. DAP ni memang kuat dekat bandar lah. Tapi masalah lama DAP yang tak habis-habis ialah cara komunikasi bila isu sensitif melibatkan orang Melayu. Aku ambil contoh paling jelas lah kan. Pada hujung Disember hari tu, beberapa pemimpin UMNO kecam posting media sosial oleh YB Yobegin yang dibuat susulan keputusan mahkamah berkait rapat kes Najib Razak sampai Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi sendiri seru supaya bertenang. Poin aku adalah bukanlah nak debat siapa betul dari sudut undang-undang. Poin aku adalah dalam politik Malaysia ni, kau kena jagalah sentimen. Kau kena jagalah kau punya nada, timing dia dengan rasa empati tu kena ada besar lah sikit. Kita ni multiracial dan Melayu ni memang majoriti dalam Malaysia. Kena pandai lah main sentimen. So DAP memang tak pandai dalam bab ni. So bila kau gabungkan semua benda ni, Bersatu ada masalah kepimpinan dan hal tuju dalam Perikatan Nasional sampai bergoncang sampai pengurusi sendiri terpaksa undur. PKR pula konflik dalaman sampai Menteri Ekonomi dan juga merangkap Timbalan Presiden terpaksa letakkan jawatan selepas kalah pemilihan, dan Nurul Izzah naik sebelah Timbalan Presiden, anak PMX sendiri. So nepotism berlaku. Dan DAP pula masalah komunikasi yang selalu trigger sentimen orang Melayu sampai jadi isu besar dalam hubungan gabungan ini. So apa yang rakyat nampak? Banyak sangat drama. Keyakinan mungkin confidence level tu mungkin jatuh sikit dan janji manis terlampau tinggi lah. Tapi diorang tak rasa hasil pun. Sebab itulah ramai hari ini bukan sekadar tak nak sokong. Mereka muak sebab politik ni dah jadi macam reality TV show pula kan. Tapi kos hidup rakyat tetap naik, ekonomi tetap susah dan negara perlukan kestabilan. Dan bila kau tengok keadaan ini, kau boleh tengok lah kan, kau mula faham kenapa UMNO kena hentam siang dan malam dalam bab pentadbiran. Kerajaan dia tak beri UMNO portfolio besar. Bukanlah sebab UMNO ni sempurna, tapi sebab bila krisis datang, yang stabil akan dicari, yang boleh bekerja akan tetap dipakai. Sekarang kita sampai ke soalan yang paling penting. Bila landscape politik hari ni jadi macam ni, adakah Parti Bersatu ni berpecah dan bergelut dengan kepimpinan, ataupun PKR rapuh dari dalam, ataupun DAP ni yang masih suka untuk meyakinkan pengundi Melayu? UMNO sebenarnya berada di persimpangan besar. UMNO memang hanya ada dua pilihan je. Pilihan pertama, UMNO boleh pilih jalan selamat lah, untuk terus duduk dalam kerajaan, pegang beberapa kementerian yang juga menjaga kestabilan jangka pendek. Tapi masalahnya satu, bila UMNO jadi junior partner terlalu lama, rasa-rasa besar ni ditentukan oleh orang lain. Sentimen Melayu tak diurus dengan konsisten, dan UMNO dilihat sebagai pelengkap bukannya peneraju dalam gabungan. Pilihan kedua ni lebih sukar, dia lebih berisiko. Tapi pada aku dia lebih strategik, iaitu
bina semula kekuatan politik Melayu secara tersusun. Bukan melalui jeritan semata-mata, bukan melalui sentimen kosong, tapi melalui gabungan yang logik dan fungsional lah. Dan di sinilah, without any emotion, muafakat nasional kembali relevan. Aku nak jelaskan satu benda yang sangat jelas. Muafakat nasional ni bukan soal pasal diorang ni suka sama suka, tidak. Dia bukan soal nak mengimbau balik sejarah lama, tidak. Muafakat nasional ni adalah matematik politik. Dan matematik politik ni memang susahlah kita nak tipu. Dalam PRU 15, masalah paling besar bukanlah populariti. Masalah dia satu, ada 3 penjuru. Dan di banyak kawasan akan ada BN lawan dengan PN, lawan dengan PH. Dan akhirnya undi Melayu pecah 3. Dan akibatnya apa guys? Banyak kerusi dimenangi dengan margin yang kecil. Dan ada juga yang di bawah 3,000 undi. Ada yang menang walaupun undi Melayu lebih ramai di pihak lawan. Dan ini bukanlah teori guys. Ini adalah corak sebenar PRU 15. Aku bagi contoh satu simulasi mudah supaya kau nampak dengan logik lah kan, pakai akal fikiran. Contohnya aku ambil di Parlimen Lembah Pantai. PKR meraih 35,000 undi, PAS meraih 25,000 undi dan UMNO meraih 16,000 undi. Dan keputusannya PKR menang. Tapi sekarang kita kena tukar satu pun boleh ubah. Kalau PAS dan UMNO tak berlawan, undi Melayu ni takkan berpecah. So aku ambil 25,000 campur dengan 15,000, undi akan jadi 40,000. So akan menang dengan majoriti yang selesa. Dan corak ini bukanlah berlaku di 1-2 tempat. Corak ini berlaku di banyak kerusi PRU 15. Di bandar, separa bandar, malah juga di luar bandar. Apa akan jadi kalau 1 lawan 1? Kalau muafakat nasional ini berlaku, tak ada 3 penjuru. So jentera kita ni tak berlaga antara satu sama yang lain. Undi Melayu lebih fokus dan kesan dia besar. Dan kursi marginal Melayu yang dulu kalah tipis ni boleh dimenangi semula. Kursi yang dulu hilang sebab pecah undi boleh dirampas balik guys. Dan ini bukanlah angan-angan kosong. Ini adalah kiraan berdasarkan pola undi. So kenapa ini logik untuk UMNO? Sebab UMNO ada jentera dan akar umbi, UMNO ada pengalaman mentadbir, ada struktur organisasi yang stabil, dan PAS pula diorang ni ada disiplin pengundi, ada kekuatan di kawasan-kawasan tertentu dan ada sokongan konsisten. Bila dua benda ni tak berlawan sesama sendiri, matematiknya berubah sepenuhnya. So muafakat nasional bukanlah tentang siapa yang paling suci lah untuk aku. Ia adalah tentang untuk mengurangkan ketidaktentuan politik dan mengelakkan kerajaan minoriti dan juga memberi mandat yang lebih jelas kepada pengundi. So secara konservatifnya, aku ulang, secara konservatif UMNO berpotensi untuk mencapai sekitar 80 hingga 90 kursi parlimen daripada 222 kursi. Ini bersamaan lebih kurang 36 hingga 40%. Dan kenapa angka ni masuk akal? Sebab banyak kursi PRU 15 ni kalah tipis. Banyak kawasan Melayu yang majoriti kalah sebab undi pecah, dan banyak kawasan yang hanya perlukan gabungan undi PAS dan UMNO untuk menang. So ini bukanlah ramalan kosong. Ini adalah kiraan berdasarkan corak undi sebenar PRU 15. Dan bila UMNO capai tahap ni, dinamik politik negara akan berubah. Bila UMNO ada 80 ke 90 kursi, pertama, kerajaan akan jadi lebih stabil. Tak perlu lagi bergantung kepada terlalu banyak parti kecil. Tak perlu rundingan demi rundingan untuk luluskan dasar asas. Kedua, dasar boleh dirancang jangka masa panjang. Bukan dasar ikut sentimen Twitter semata-mata. Dasar-dasar seperti pendidikan, ekonomi, industri, keselamatan ni boleh dirancang untuk tempoh 10 ke 15 tahun akan datang. So bukannya sekadar satu penggal. Ketiga, negara tak boleh hidup dalam krisis politik yang berulang-ulang. Kita dah rasa dah benda ni. Kerajaan runtuh, kabinet asyik bertukar-tukar dan dasar juga tergendala. Rakyat penat, pelabur penat dan institusi pun penat. So aku nak ulang satu benda yang terakhir. PRU 16 ni bukan soal siapa yang paling suci. PRU 16 ni bukan soal siapa yang paling lantang. PRU 16 ni soal satu perkara je. Siapa yang paling stabil dan boleh bekerja. Fakta yang kita nampak hari ni jelas. UMNO ada 11.7% kursi parlimen, tapi pegang hampir 25% kuasa kabinet dan masih diberi portfolio-portfolio berat dan masih berfungsi dalam kerajaan. Dan dalam dunia kerja ni, orang panggil ni prestasi melebihi saiz. Dan dalam politik, ni maksudnya kepercayaan terhadap keupayaan mentadbir. UMNO mungkin bukan parti yang semua orang suka. Itu memang realiti lah pada aku. Tapi bila negara perlukan kestabilan, janganlah pilih orang yang baru belajar pegang steering. Kau pilihlah orang yang pernah buat keputusan-keputusan besar. Dan inilah inti sebenar PRU 16. Dia bukan nostalgia, bukan emosi, tapi pilihan rasional untuk jangka masa panjang untuk negara. So apa pandangan korang? Komen kat bawah.